Itu adalah inisiatif yang bagus daripada kerajaan kepada semua masyarakat lah kan. Jadi boleh buat persiapan raya, sebab raya kan dah nak dekat minggu depan. Duit tu saya nak guna persediaan beli baju raya, balik kampung dengan beli barang-barang asas untuk memasak lah jualan raya. Saya lihat BKK daripada pihak kerajaan ni sungguhnya dapat membantulah kepada pentadbir masjid dalam menghadapi Aidilfitri yang akan tiba tak lama lagi. Petugas-petugas masjid ni supaya dapat menggunakan bantuan tersebut dengan berjimat cermat dalam keadaan negara yang tidak serba menentu ni, seperti konflik-konflik yang baru-baru ini berlaku di Iran dengan Amerika Syarikat. Gunakanlah sumbangan tersebut untuk sebaiknya. Bantuan khas kewangan yang diberikan sangat banyak membantulah daripada segi ekonomi, dan ianya juga haruslah kita mengambil berat pasal menyimpan duit tersebut. Sekarang seperti mana yang kita tahu, konflik antara dua negara itu adalah salah satu juga untuk kita menyimpanlah untuk kecemasan di masa akan datang. Terima kasih kepada Kerajaan Madani kerana memberi BKK kepada pesara seperti kami ni. Kami sangat memerlukan. Alhamdulillah, saya rasa saya nak bagi untuk keperluan untuk hari raya. Kalau ada sikit pun nak bagi untuk orang tua lah. Orang tua saya masih ada lagi lah. Pertama sekali saya berterima kasih kepada kerajaan sekarang kerana telah memberi bonus sebanyak 500 kepada penyewa awam. Sedikit sebanyak dapat membantu kita penyewa awam untuk membeli barang-barang keperluan. Terima kasihlah kepada kerajaan Madani kerana telah memberi imbuhan kepada penyewa awam sebanyak RM500.